Hai Sekmo, Andy Maida. So hari ni trip kita orang pergi ke pantai Bisikan Bayu di Pasir Putih deh. Perjalanan bermula daripada Kota Baru. Okey, kita orang konvoi tak banyak, 2 butir motor je. Tok lelaki aku pakai RZ dan anak aku pakai RG. Perjalanan awalannya sungguhlah indah you all. Tengoklah pemandangan tu. Okey, cerah cuaca molek, memang sesuai lah kita orang nak pergi jauh. Okey, Pasir Putih tu jauh juga tu daripada Kota Baru. Dalam sejam lebih gitulah. Okey, so untuk pengetahuan siapa tak tahu, ni adalah highway Kota Baru ke Kuala Kerai. Okey, kita orang siapa lewat dah ke Patah Bisikan Bayu dalam dekat pukul 7 gitu. Sebab memang tolok pun lewat dah lah lepas asal. Okey, so ni antara view lah. Tapi kita orang tak dare nak rekod view dekat tepi patah. Tapi nanti you all tengok sendiri gambar aku letak ujung-ujung tu adalah duduk tengah makan jagung tepi patah gitu. Nak ambil gambar banyak-banyak tepi patah pun malu kok orang juga. Sebab banyaklah siapa. Tahulah Kelantan ni bila lah nak berubah. Okay, jadi baik aku ambil view tengah jalan kini lah. Lagi comel, lagi tenang, lagi damai. Gitu. Okey, dekat nak maghrib tu kita orang singgah makan dekat sini. Nama kedai ni Pusan. Lawa gila decoration kedai ni. Memang ala-ala berada dekat Thailand lah kan. Okey, masa ni memang tak ramai orang sebab dah nak maghrib. Tapi lepas tu ya Allah makin ramai. So aku dengan husband aku order siap kat steam limau dan juga sayur campur. Memang betul rasa macam dekat Bangkok yang dia orang punya tagline. Dan anak aku makan nasi goreng Cina. Okay, gambar dia juga dekat last tu. Nanti korang boleh tengok sendiri Weh, lawa gila weh dia punya design. Okey, dah siap makan, kita orang gerak balik. Jom pergi Jambatan Tok Bali jap. Okey, siapa yang tak pernah tengok Jambatan Tok Bali, inilah antara jambatan yang paling tinggi dekat Kelantan. Dekat bawah tu ada sungai. Tapi dia punya design jambatan tu memang tinggi lah. Tengok dia tu pun tahu dah kan. So ni bawah Jambatan Tok Bali. Kita orang datang sini bergambar sekejap sebab view dia agak cantik. Dan ada juga kapal untuk korang bergambar kat tepi sungai ni. Ya, Nasrum punya, okay? Okey, jom kita ambil gambar dulu buat kenangan tepi Jambatan Tok Bali. Okey guys, sebab cuaca dah nak hujan dan makin gelap, kita orang terpaksa balik dulu. Dah memang pun kena reda hujan guys. Habis basah jeruk baju aku. Dek kerana makin lebat, so kita orang berhenti sekejap dekat petrol pump. Dan dekat situ tengok juga geng-geng motor tu. Ya ampun, ramai juga tengah berteduh. So kita orang berteduh dulu sekejap kat sini. And next sambung balik sampai Kota Baru. Okay guys, so ni gambar antara yang aku sempat snap hari tu.
Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.